Pentadbiran Trump sedang mempertimbangkan untuk mengenakan sekatan perjalanan ke atas warga negara dari 41 negara sebagai sebahagian daripada tindakan keras terhadap imigresen yang diperhebatkan pada permulaan penggal kedua Presiden Donald Trump. Menurut satu memo dalaman yang diperoleh oleh Reuters, negara-negara yang terlibat dikategorikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, terdiri daripada 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Syria, Cuba dan Korea Utara, akan menghadapi penggantungan penuh dalam pengeluaran visa. Kumpulan kedua termasuk Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar dan Sudan Selatan, di mana sekatan akan dikenakan ke atas visa pelancong dan pelajar, serta visa imigran tertentu, dengan pengecualian terhad. Kumpulan ketiga yang terdiri daripada 26 negara, termasuk Pakistan, Belarus dan Turkmenistan, akan dikenakan penggantungan visa secara separa jika kerajaan mereka gagal menangani kelemahan dalam proses saringan dan tapisan keselamatan dalam tempoh 60 hari. Seorang pegawai Amerika yang bercakap secara anonim menyatakan bahawa senarai tersebut masih boleh berubah dan belum dimuktamadkan oleh pentadbiran Trump, termasuk Setiausaha Negara Marco Rubio. Pada Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan pemeriksaan keselamatan yang lebih ketat terhadap warga asing yang ingin memasuki Amerika dengan alasan kebimbangan keselamatan negara. Perintah itu mewajibkan beberapa ahli kabinet untuk menyusun, sebelum 21 Mac, satu senarai negara yang mana pelancong mereka harus dikenakan larangan penuh atau separa disebabkan langkah saringan keselamatan yang tidak mencukupi. Dalam satu ucapan pada Oktober 2023, Trump berikrar untuk mengenakan sekatan perjalanan ke atas individu dari semenanjung Gaza, Libya, Somalia, Syria, Yaman dan kawasan lain yang dianggap sebagai ancaman keselamatan. Cadangan ini dibandingkan dengan larangan perjalanan penggal pertama Trump ke atas 7 negara majoriti Muslim yang menghadapi cabaran undang-undang sebelum akhirnya disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika pada 2018. Pada masa itu, Iran mengecam larangan tersebut sebagai tidak sah, tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia serta berjanji untuk mengambil tindakan balas. Tehran juga mendakwa bahawa dasar itu mendedahkan hakikat sebenar tentang pendirian dan amalan Amerika dalam isu hak asasi manusia.